Okey, kita on the way pergi ke Paris. Nak melawat ke saudara-saudara kat sana. Papat. Driver tetap. Terbaik, driver ni terbaik. Co-driver. Ada budak bawa, ada mak bawa stroller kan. So nak naik tangga tinggi metro. So masa dia angkat stroller naik tangga, time tu dicuri. Sebab ya mak tak boleh buat apa dah kan. Yalah. Sial. Tapi aku alhamdulillah tak pernah kena lagi. Wangi. Oh ada dia, tak nampak. Sini. So kita pergi terus ke sini. Eiffel Tower. Eiffel Tower. Sikit nampak bangunan tu. Bangunan sejarah tu. Kita nak ke Cham Dimas. Cham Dimas tu macam warung mamak je sebenarnya. Cuma tu kat sini kopi dia lagi sedap. Eiffel Tower. Apa dia? So. Pandang juga ni. Nampak ada. Yes. One day. All. 1.5. Malaysia good. Maju mundur cantik cari ni. Malaysia good eh? Yes, good yes. Ini satu. Tak, aku tak naik. 36 euro siap. Kau tiket train kau kira-kira 30 euro, nak naik 36 euro. Dah bayar 6 euro kot. Muka banyak keluar video. Apa dia? Jual rokok. Oh. Makanan murah. Kuala Dojo 8 euro. Okey lah, Kuala Dojo. Kuala Dojo 8 euro. Kari pap. Alhamdulillah. Berjumpa nasi. Jalan. Je prends sebelah Dojo. Ayam. Oh.
Happy dapatkan nasi. Oh, lega tu rasa. Pukul 3. Nampak? 3 petang. Bang biryani apa? Ayam. Biryani semua sama, biryani ayam. Biryani ayam. Bombay mari. Bombay mari. Ada daging je. Ada daging extra. Selepas makan. Ni consider kebulu juga. Penataan. Ini yang nombor 1 habis. Ni. Tak pedet. Ni tinggal tulang. Ai kak. Mata kaki bendera. Sama ya? Bendera. Banyak beg lah. Yo. Apa? Pula. Okey, Pak.
هذا هم يسمون بعد ما سانكي ترابيزا هادشي غتسيد حاجه Apple tree? Not apple tree? No, not apple tree. There is something like a little black fruit, but you cannot eat. Oh. It's toxic. Okay. Not eatable. This one is olive. Olive tree. Olive tree. And now 3 years. 3 years. Very long, I think. 3 years. Still. This one is for. This one is adoucisseur. It's for 11,000. 11,000. Ringgit. Helmet. very powerful. Huh? People drinks in France. Pak, aku mana nak masuk? Aku belah sini. Banyak yang belah bawah. Banyaknya apple. Ni lah kerja-kerja kat Australia ni lu, lari Malaysia. Datang sini petik apple, kerja petik apple. Pak, kau bawa aku sini. Kau tengok sana tu, Ambil petik yang sana tu. Push. Dah jom. Apa petik hijau ah, petik yang ni merah. Ni tu pekerja dari Malaysia ni. Datang sini petik apple. Bayar. Weekend tak ada kerja pun petik apple. Awak apa cerita pak? Pakai apple sedap. Buat dapat apple ni. Fresh. Tak payah nak cuci. Tak payah. Tak payah cuci terus makan je. Ni apple dia. Hasil lebih lagi beberapa biji tu Wak nak bawa balik Malaysia. Ni okey Wak tanya untuk peti ais.